Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum membincangkan krisis tenaga di Eropah, kita perlu memahami kepentingan tenaga dalam ekonomi. Tenaga merupakan input penting dalam proses pengeluaran dan menyokong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Krisis tenaga pula berlaku apabila bekalan tenaga tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan atau apabila harga tenaga meningkat dengan ketara. Dalam konteks Eropah, krisis tenaga mula tercetus pada penghujung tahun 2021 dan menjadi semakin serius pada tahun 2022. Berikutan konflik Rusia-Ukraine yang menjejaskan bekalan tenaga ke rantau tersebut. Rajah ini menunjukkan tahap kebergantungan Kesatuan Eropah atau EU terhadap bekalan gas dari Rusia. Sebelum krisis berlaku, sekitar 45% import gas EU datang daripada Rusia dan hampir 40% penggunaan gas EU bergantung kepada bekalan tersebut. Apabila konflik Rusia-Ukraine berlaku pada tahun 2022, bekalan gas dari Rusia terganggu dan menyebabkan kekurangan bekalan tenaga di Eropah. Akibatnya, harga gas dan elektrik meningkat secara mendadak sekaligus mencetuskan krisis tenaga yang memberi kesan kepada ekonomi dan masyarakat Eropah. Aplikasi teori ekonomi tenaga. Yang pertama, teori keanjalan permintaan tenaga. Teori ini menerangkan bagaimana permintaan pengguna berubah apabila harga tenaga berubah. Dalam jangka pendek, permintaan tenaga adalah tidak anjal kerana elektrik dan gas merupakan keperluan asas yang sukar digantikan. Krisis tenaga di Eropah membuktikan situasi ini apabila Rusia mengurangkan bekalan gas pada tahun 2022. Harga gas meningkat namun permintaan tidak menurun kerana isi rumah dan industri masih memerlukan tenaga untuk meneruskan aktiviti harian. Rajah yang ditunjukkan menerangkan bahawa pengurangan bekalan menyebabkan keluk bekalan beralih dari S1 ke S2. Harga meningkat dari P1 ke P2 dan kuantiti menurun dari Q1 ke Q2. Keluk permintaan yang curam membuktikan permintaan tenaga tidak anjal dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, pengguna boleh beralih kepada tenaga boleh baharu dan teknologi yang lebih cekap. Oleh itu, permintaan tenaga menjadi lebih anjal. Krisis tenaga Eropah menunjukkan bahawa gangguan bekalan boleh menyebabkan kenaikan harga yang tinggi kerana permintaan tenaga sukar dikurangkan dalam tempoh. Yang kedua adalah eksternaliti dan intervensi kerajaan. Teori eksternaliti menerangkan bahawa sesuatu aktiviti ekonomi boleh memberi kesan kepada pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi. Dalam sektor tenaga, penggunaan bahan api fosil seperti gas asli, arang batu menghasilkan eksternaliti negatif seperti pencemaran udara dan pelepasan karbon dioksida. Kos terhadap alam sekitar ini tidak ditanggung sepenuhnya oleh pengeluar atau pengguna, menyebabkan berlakunya kegagalan pasaran. Semasa krisis tenaga Eropah, kerajaan perlu mengimbangi dua matlamat, iaitu memastikan bekalan tenaga mencukupi dan pada masa yang sama mengurangkan pelepasan karbon. Oleh itu, beberapa negara mengaktifkan semula loji arang batu dan melanjutkan penggunaan tenaga nuklear untuk menjamin bekalan tenaga. Bagi menangani masalah ini, Kesatuan Eropah melaksanakan pelbagai intervensi seperti hak harga gas, cukai keuntungan luar biasa ke atas syarikat tenaga serta bantuan keuangan kepada isi rumah dan industri bagi mengurangkan beban kos tenaga. Selain itu, Pelan RE-Power EU diperkenalkan untuk mempercepatkan pembangunan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar dan angin. Kesimpulannya, campur tangan kerajaan penting untuk menstabilkan pasaran tenaga, melindungi pengguna dan menyokong kelestarian alam sekitar. Seterusnya, teori pilihan raya awam. Teori ini menjelaskan bahawa kerajaan dan ahli politik sering membuat keputusan berdasarkan kepentingan politik serta kehendak pengundi. Semasa krisis tenaga Eropah, banyak kerajaan memperkenalkan subsidi tenaga untuk mengurangkan beban kenaikan harga yang ditanggung oleh rakyat. Walaupun langkah ini membantu dalam jangka pendek, subsidi yang diberikan kepada semua pengguna tanpa mengira pendapatan menyebabkan bantuan turut dinikmati oleh golongan yang berpendapatan tinggi dan meningkatkan beban keuangan kerajaan. Selain itu, subsidi yang terlalu meluas boleh mewujudkan moral hazard, iaitu pengguna kurang terdorong untuk menjimatkan tenaga kerana mereka tidak menanggung kos sebenar penggunaannya. Oleh sebab itu,
Kesatuan Eropah mula beralih daripada subsidi universal kepada subsidi bersasar, iaitu bantuan yang memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah yang memerlukan. Teori pilihan raya awam menunjukkan bahawa dasar kerajaan bukan sahaja dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi tetapi juga faktor politik. Subsidi bersasar dilihat sebagai pendekatan yang lebih adil, cekap dan Assalamualaikum. mampan. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian analisis impak berkaitan krisis tenaga di Kesatuan Eropah. Untuk impak ekonomi, krisis tenaga telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara-negara Eropah. Sebelum berlakunya krisis, sekitar 40% impak gas asli negara-negara Eropah bergantung kepada Rusia. Apabila bekalan gas dikurangkan selepas konflik Rusia-Ukraine, harga gas meningkat secara mendadak daripada 47 pound per megawatt jam pada tahun 2021 kepada 340 pound per megawatt jam pada tahun 2022. Kenaikan harga tenaga ini menyebabkan inflasi tenaga mencecah hampir 40% dan peningkatan kos pengeluaran pelbagai industri seperti industri kimia, besi dan baja. Sebagai contoh, pengeluaran industri kimia di Jerman menurun sebanyak 18% akibat kos tenaga yang tinggi. Selain itu, kira-kira 35 juta isi rumah mengalami kemiskinan tenaga dan menghadapi kesukaran untuk membayar bil elektrik serta pemanasan rumah. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan positif. Krisis ini mempercepatkan pelaburan dalam tenaga solar dan angin melalui pelan RE-Power EU. Selain itu, cukai windfall berjaya menjana lebih 26 bilion pound yang digunakan untuk membantu pengguna yang terjejas. Seterusnya ialah impak terhadap alam sekitar. Dari sudut positif, krisis ini mempercepatkan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Pada tahun 2023, tenaga boleh diperbaharui menyumbang sebanyak 44% daripada penjanaan elektrik EU. Selain itu, masyarakat juga mula mengamalkan penggunaan tenaga yang lebih cekap bagi mengurangkan kos dan penggunaan tenaga. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif. Untuk menjamin bekalan tenaga, Jerman mengaktifkan semula beberapa loji arang batu dan Poland melanjutkan operasi beberapa lombong arang batu. Langkah ini menyebabkan peningkatan pelepasan karbon dan pencemaran udara dalam jangka pendek. Dari aspek sosial budaya pula, peningkatan kos tenaga memberi tekanan kepada kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 10.6% isi rumah EU tidak mampu memanaskan rumah mereka dengan mencukupi, terutama sekali semasa musim sejuk. Keadaan ini turut meningkatkan tekanan kos sara hidup dan masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Walaupun begitu, krisis ini berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjimatan tenaga. Ramai pengguna mula mengubah gaya hidup kepada penggunaan tenaga yang lebih cekap dan kerjasama antara negara anggota EU juga menjadi lebih kukuh dalam menghadapi cabaran tenaga. Bagi isu etika yang pertama iaitu keadilan tenaga atau energy justice, kerajaan berhadapan dengan dilema sama ada untuk memberikan subsidi tenaga kepada semua rakyat atau membiarkan harga pasaran menentukan harga tenaga. Jika subsidi diberikan, rakyat dapat dilindungi daripada kenaikan harga tenaga tetapi kerajaan perlu menanggung kos yang tinggi. Sebaliknya, jika harga pasaran digunakan sepenuhnya, golongan berpendapatan rendah akan jadi kumpulan yang paling terjejas. Oleh itu, kerajaan perlu mencari keseimbangan antara kecekapan ekonomi dan keadilan sosial. Isu kedua ialah dilema peralihan, di mana Jerman terpaksa mengaktifkan semula loji arang batu dan melanjutkan operasi loji nuklear untuk memastikan bekalan tenaga mencukupi. Walaupun tindakan ini berjaya menjamin keselamatan tenaga, ia meningkatkan pelepasan karbon dan bercanggah dengan matlamat alam sekitar. Oleh itu, kerajaan perlu menyeimbangkan keperluan tenaga semasa dengan kelestarian alam sekitar pada masa hadapan. Isu terakhir ialah keuntungan syarikat berbanding tanggungjawab sosial. 5 syarikat tenaga terbesar di Eropah memperoleh keuntungan sekitar 190 bilion pound pada tahun 2022, sedangkan ramai rakyat berdepan dengan kos sara hidup dan bil tenaga yang tinggi. Situasi ini menimbulkan persoalan sama ada syarikat perlu menumpukan kepada keuntungan semata-mata atau memainkan peranan sosial dengan membantu masyarakat semasa krisis. Oleh itu, Kesatuan Eropah melaksanakan cukai windfall supaya sebahagian keuntungan luar biasa tersebut dapat digunakan untuk membantu golongan yang terjejas. Seterusnya ialah impak terhadap alam sekitar. Dari sudut positif, krisis ini mempercepatkan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Pada tahun 2023, tenaga boleh diperbaharui menyumbang sebanyak 44% daripada penjanaan elektrik EU. Selain itu, masyarakat juga mula mengamalkan penggunaan tenaga yang lebih cekap bagi mengurangkan kos dan penggunaan tenaga. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif. Untuk menjamin bekalan tenaga, Jerman mengaktifkan semula beberapa loji arang batu dan Poland melanjutkan operasi beberapa lombong arang batu. Langkah ini menyebabkan peningkatan pelepasan karbon dan pencemaran udara dalam jangka pendek. Dari aspek sosial budaya pula, peningkatan kos tenaga memberi tekanan kepada kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 10.6% isi rumah EU tidak mampu memanaskan rumah mereka dengan mencukupi, terutama sekali semasa musim sejuk. Keadaan ini turut meningkatkan tekanan kos sara hidup dan masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Walaupun begitu, krisis ini berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjimatan tenaga. Ramai pengguna mula mengubah gaya hidup kepada penggunaan tenaga yang lebih cekap dan kerjasama antara negara anggota EU juga menjadi lebih kukuh dalam menghadapi cabaran tenaga. Bagi isu etika yang pertama iaitu keadilan tenaga atau energy justice, kerajaan berhadapan dengan dilema sama ada untuk memberikan subsidi tenaga kepada semua rakyat atau membiarkan harga pasaran menentukan harga tenaga. Jika subsidi diberikan, rakyat dapat dilindungi daripada kenaikan harga tenaga tetapi kerajaan perlu menanggung kos yang tinggi. Sebaliknya, jika harga pasaran digunakan sepenuhnya, golongan berpendapatan rendah akan jadi kumpulan yang paling terjejas. Oleh itu, kerajaan perlu mencari keseimbangan antara kecekapan ekonomi dan keadilan sosial. Isu kedua ialah dilema peralihan, di mana Jerman terpaksa mengaktifkan semula loji arang batu dan melanjutkan operasi loji nuklear untuk memastikan bekalan tenaga mencukupi. Walaupun tindakan ini berjaya menjamin keselamatan tenaga, ia meningkatkan pelepasan karbon dan bercanggah dengan matlamat alam sekitar. Oleh itu, kerajaan perlu menyeimbangkan keperluan tenaga semasa dengan kelestarian alam sekitar pada masa hadapan. Isu terakhir ialah keuntungan syarikat berbanding tanggungjawab sosial. 5 syarikat tenaga terbesar di Eropah memperoleh keuntungan sekitar 190 bilion pound pada tahun 2022, sedangkan ramai rakyat berdepan dengan kos sara hidup dan bil tenaga yang tinggi. Situasi ini menimbulkan persoalan sama ada syarikat perlu menumpukan kepada keuntungan semata-mata atau memainkan peranan sosial dengan membantu masyarakat semasa krisis. Oleh itu, Kesatuan Eropah melaksanakan cukai windfall supaya sebahagian keuntungan luar biasa tersebut dapat digunakan untuk membantu golongan yang terjejas. Dunia hari ini berdepan cabaran besar untuk seimbangkan antara krisis tenaga, poket pengguna dan keselamatan alam sekitar. Pertama sekali, dari aspek ekonomi, akibat gangguan geopolitik, harga gas asli pasaran melambung tinggi melebihi 340 euro megawatt jam. Kesannya, kos operasi industri melonjak. Contohnya, pengeluar sektor kimia Jerman jatuh 18%, manakala inflasi tenaga mengurangkan kuasa beli kita sehingga 40%. Bagi menangani isu ini, instrumen cukai keuntungan luar biasa sebanyak 33% diperkenalkan ke atas syarikat tenaga. Langkah fiskal ini berjaya menjana hasil melebihi 26 bilion euro untuk membiayai bantuan kewangan isi rumah. Yang kedua, aspek alam sekitar. Kebergantungan kepada tenaga konvensional terbukti menyumbang kepada pelepasan karbon dan perubahan iklim. Malah, sewaktu krisis memuncak, beberapa negara terpaksa mengaktifkan semula loji arang batu demi keselamatan bekalan. Namun, krisis ini turut memacu agenda jangka panjang. Buktinya, sumber tenaga boleh baharu (TBB) kini menyumbang 44% daripada keseluruhan penjanaan elektrik di Kesatuan Eropah, sekaligus menyokong sasaran neutral karbon menjelang tahun 2050. Ketiga, kita tidak boleh lupakan tanggungjawab sosial. Impak inflasi kos tenaga mencetuskan kemiskinan tenaga yang kritikal di mana sekitar 35 juta isi rumah sukar membayar bil utiliti mereka. Ketidakupayaan akses tenaga ini memberi implikasi negatif terhadap kesihatan mental masyarakat. Oleh itu, pelan peralihan yang adil wajib dilaksanakan demi melindungi kebajikan pekerja dan komuniti yang terkesan. Kesimpulannya, keputusan terbaik yang perlu diambil adalah meneruskan dan menambah baik agenda peralihan tenaga hijau. Fokus utama perlu diberikan kepada pemantapan pelan RE-Power EU untuk memacu pelaburan tenaga solar dan angin. Pada masa yang sama, kerajaan perlu menukar pendekatan daripada subsidi universal kepada sistem subsidi bersasar supaya bantuan kewangan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan tanpa menjejaskan kedudukan fiskal negara. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan cadangan dan strategi, iaitu yang pertama, mempercepatkan pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui. EU perlu meningkatkan pelaburan dalam tenaga solar, angin dan hidroelektrik. Langkah ini dapat mengurangkan pergantungan terhadap gas asli Rusia. Tenaga boleh diperbarui juga dapat membantu meningkatkan keselamatan tenaga Eropah. Pelaburan tenaga hijau juga akan mewujudkan peluang pekerjaan baharu. Seterusnya, yang kedua, kepelbagaian sumber bekalan tenaga. EU perlu mempelbagaikan sumber bekalan tenaga bagi mengurangkan risiko gangguan bekalan. Mengimport LNG iaitu gas asli cecair boleh diperoleh daripada Norway, Amerika Syarikat dan Timur Tengah.
Kepelbagaian sumber tenaga dapat meningkatkan kestabilan ekonomi negara. Yang terakhir adalah memperluaskan bantuan bersasar kepada golongan memerlukan. Kerajaan perlu menyediakan bantuan keuangan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, sebagai contoh subsidi elektrik dan baucer tenaga. Hal ini dapat mengurangkan beban kos sara hidup kepada rakyat. Bantuan bersasar ini juga dapat memastikan bantuan diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Sebagai kesimpulan, krisis tenaga di Eropah berpunca daripada kebergantungan yang tinggi terhadap bekalan tenaga Rusia serta gangguan bekalan akibat konflik Rusia-Ukraine. Krisis ini telah meningkatkan harga tenaga, inflasi dan kos sara hidup masyarakat. Bagi mengatasinya, Kesatuan Eropah melaksanakan pelbagai langkah seperti Repower EU, kepelbagaian sumber tenaga dan penggunaan tenaga boleh baharu. Oleh itu, usaha memperkukuh keselamatan tenaga dan pembangunan tenaga mampan perlu diteruskan bagi mengurangkan risiko krisis pada masa hadapan.